Yeah, masuk chat. Assalamualaikum bang. Aku dah senyum. Pas tu Survey je bang. pagi sampai malam iklan aku naik. Harap satu chat boleh ubah nasib. Telefon berbunyi, hati pun berbunga. Aku ingat kali ni ada cerita. Masih ada lagi aku jawab, masih bosku. Harga, spesifikasi semua dah lalu. Wan pun boleh, cash pun padu. Sekali ayat terakhir. Survey je bang. Aku senyum, aku faham. Semua orang bermula dengan pertanyaan. Tapi jangan hilang macam asap. Survei je bang, tak salah bang. Asalkan jangan terus menghilang. Kalau belum mampu bagi tahu, jangan biar aku tertunggu. Survei je bang, aku layan. Walaupun akhirnya bukan pilihan. Hari ini tak jadi, esok mungkin Allah hantar rezeki yang lebih baik lagi. Yeah, WhatsApp penuh, notification masuk. Aku ingat customer dah betul-betul cucuk. Buka chat laju, terus bagi layanan. Sekali ayat dia, saya survey je bang. Tak apa bro, aku tak terasa. Semua orang ada budget dan kira-kira. Cuma satu benda jangan buat aku pening. Online sejam, reply tak datang pun. Kalau minat, cakap minat. Kalau tak jadi, cakap tak jadi. Aku lagi hormat daripada hilang tanpa bunyi. Survei je bang, aku faham. Rezeki bukan datang dengan paksaan. Satu pergi, satu datang. Allah dah susun setiap peluang. Survei je bang, terima kasih. Sebab singgah walaupun sekejap di sini. Aku tetap posting, aku tetap jalan. Sebab pejuang rezeki takkan mengalah.